What's up Bobo fans, apa khabar? Okey, yang ditunggu-tunggu seperti yang dijanjikan, saya akan adakan giveaway, iaitu kontes. Tapi sebelum tu, jom kita tengok ke semua kad-kad AR Hexagon yang telah saya dapat. Jom kita tengok. Yeah. Okey, ini adalah album yang saya gunakan untuk saya menyimpan kad-kad tu. Seperti yang dalam video lepas saya dah pernah review pun album ni. Kalau ada dia tak tengok lagi, ada dia boleh tengok di komen link ya, abang dah sediakan. Okey, jom tengok Ultra Pro Collector's Album. Tukar. Ini kad AR yang lama ya, yang di mana saya telah review. Kita tengok seimbas ya. Okey, memang nice kan. Kad ni complete, tapi untuk Hexagon malamnya tak complete. Tapi tak apa, kita tengok kad apa yang saya ada. Okey, kad pertama adalah character card Bye. Okey, kita tengok sini ya. Boy. Okey. Kemudian character card Boy Water. Okey. Kemudian Boy Fire. Saya letak semua character card sahaja ya. Kad-kad support card yang lain, attack card ke defense card saya tak letak ya. Okey, kemudian kita ada di sini Boy Thunderstorm, Boy Earthquake, Boy Cyclone, Boy Blaze, dan last kali adalah Boy Ice. Okey, kad yang lain adalah, tengok sini, Ying, Yaya, Feng, lepas tu Papa Zola, Adudu, Kikita, Borara, kemudian Yo-Yo-O dan Gaganas. Okey, kat sini Ijojo, Petai Angkasa. Kemudian kita ada Mukalakus. Okey, Mekadudu. Kemudian kita ada Bobobot, Bobobot Tanda, Bobobot Fire, dan juga Bobobot Earthquake, dan last kali Bobobot Cyclone. Okey, next page. Kat sini kita tengok Roberto S, Robert, dan super rare card adalah Pro dan yeah, Boy Ton Earthquake dan Super Gopal Super Banana. Ya, dua kad ni abang terima daripada adik Akid Mirza. Terima kasih banyak-banyak kerana bagi abang kad ni. Adik-adik yang lain kalau nak bagi abang kad boleh, nanti abang akan bagi alamat tau. Akhirnya dapat kat Bobo Ton. Cuma Bobo Solar tak ada lagi. Okey, kita tengok rekat yang lain. Okey, Boy Super, Boy Super Fire, Boy Super Earthquake, Boy Water Super, Boy Super Cyclone, Feng Super Tiger Shadow,
Lepas tu Yaya Flying Super Power, Ying Super Kick, dan Papa Zola Whip Off Regret. Okey. Lagi ada lagi tak? Okey, itu sahaja karakter card, super rare card dan rare card yang abang ada. Okey, jom kita tengok AR dia pula. Yeah. Okey guys, kita mulakan AR dengan card Bobo Boy. Saya equip dengan rare card Bobo Boy Super. Tekan start untuk tengok siapa lawan kita. Oh, Ijojo. Okey, kita gunakan gunting. Okey. Bobo Boy Super rare card batu. Sama juga. Kertas. Gunakan rekat gunting. Alah, kita gunting lagi. Gunakan rekat kertas. Oh, yes, menang, terbaik. Next card adalah Bobo Boy Earthquake. Dan kali ni kita nak try card baru, super rare card kita, Bobo Boy Taunt Earthquake. Dan juga rare card Bobo Boy Super Earthquake. Ok, tekan start. Alah, kacang. Oh, tak boleh guna lagi super rare card. Tak apa, kita gunakan rare card dahulu. Kertas. Oh, seri. Ok, dah boleh guna. Kertas lagi. Alamak, seri lagi. Oh, beton. Terbaik. Malang yang tak ada damage sebab seri. Okey, rekat, gunting. Weh, apa saya seri ni? Niat ke lemah? Okey, kertas. Yes. Okey, rekat, batu. Alah. Okay, Bobo Taunt super rekat. Boleh menang terus tak? Gunting. Aduh, seri. Aduh. Okay, rekat. Kertas. Aduh, seri lagi. Kemudian batu. Yes. Kertas. Alah. Oh, banyak kan? Okey. Batu. Yes. Mati terus. Woo. Okey, card seterusnya adalah Bobo Boy Water. Kita ada rare card Bobo Boy Water Super. Kita cuba try equip super rare card Bobo Boy Taunt. Oh, karakter tidak sesuai. Maksudnya kalau Bobo Boy Taunt Earthquake boleh equip pada Earthquake saja. Okey. Kita tekan start. Oh, siapa kali tu? Mari kita tarik. Oh, hijau-hijau lagi. Kertas. Alah. Cepatkan sikit kita. Habiskan. Yeah. Kemudian Bobo Boy Fire. Kita equip dengan rare card Bobo Boy Super Fire. Tekan start. Okay, kertas. Oh, rare card gunting.
Alamak. Gunting. Batu. Alah. Api lawan api. Siapakah yang akan menang? Aduh. Tidak. Kita kalah hari ni. Oh, boy thunderstorm. Tak ada break. Kita ada quick cut ya. Aduh. Yeah, begitu mudah. Okay, boy cyclone. Kita equip dengan rare card boy super cyclone. Yang start. Oh, cyclone lawan cyclone. Okay, kita mulakan dengan rare card terus. Oh, sorry. Oh. Okay, batu. Alah. Rekat. Oi. Gunting. Alamak, lupa guna rekat. Rekat kertas. Sari lagi. Yes. Menang terus. Terbaik. Okay, kemudian boy blaze tak ada rekat. Kita akan start saja. Oh, kita. Alamak. Yeah. Yes, menang. Okay, seterusnya adalah bawa ais. Tak ada rekat juga. Oh, lawan bawa bot. Tak salah saya. Sekali lagi. Yes. Woo. Sekali lagi. Oh, nama. Yes. Yeah. Woo, menang. Okay guys, ini adalah AR yang terakhir. Kalau nak tengok character card AR yang lain, silalah tengok video-video di channel Kamen Slashers ya. Ada banyak video unboxing card Hexagon. Sila tengok ya. So best tak AR tadi? Hahaha. Okay, saat yang ditunggu-tunggu, tak perlu mengasa lagi. Jom kita ke kontes. Okay, kontes ini dibuka di seluruh
dunia ya. Tak kisah di Malaysia ke, di Indonesia ke, di Singapura ke, di Taiwan ke, di Hong Kong ke, di Jepun ke, semua boleh masuk. Haha, best kan? Dan yang terbaik sekali, abang akan adakan 7 pemenang. Ya. Untuk kontes lepas abang sediakan 3 saja, tapi kali ni 7. Nak tahu apa hadiahnya? Jom kita tengok. Okey. Hadiah untuk nombor pertama ya. Anda akan dapat jang-jang 6 kad set Bobo Boy mengandungi Bobo Boy Water, lepas tu Bobo Boy Fire, Bobo Boy Earthquake, Bobo Boy Blaze, Bobo Boy Ice dan juga Bobo Boy Cyclone. Ya, ini untuk tempat pertama. Anda akan dapat 6 kad Bobo Boy ni. Wow, terbaiklah. Okey. Tempat kedua, anda akan dapat set Bobo Boy juga, tapi kurang 1 kad. Cuma 5 kad je dapat ya. Still bagus. Okey. Tempat ketiga, anda akan dapat set rakan-rakan Bobo Boy, iaitu Yaya, Feng, Ying dan juga extra Bobo Boy, iaitu Bobo Boy Water dan Fire, api dan air. Haha. Okey, pemenang nombor 3, anda akan dapat 5 kad set orang jahat, iaitu mengandungi Kikita, Adudu, Yoyo, Gaganas dan juga petai angkasa. Okey. Dan nombor 4, pemenang yang keempat, anda akan dapat Bobo Boy Earthquake, Bobo Boy Thunder, Bobo Bot. Ini adalah set Bobo Bot. Orang jahat juga. Bobo Bot Fire, Bobo Bot dan juga Bobo Bot Cyclone. Ini adalah set Bobo Bot orang jahat. Okey. Dan tempat ke-6 adalah random cards, iaitu 3 set Bobo Bot dan juga 2 kad Adudu dan Mecha Dudu. Cancun je kan. Dan yang last sekali, campuran kad-kad yang tinggal, iaitu Bobo Boy Fire, Fang, petai angkasa, Adudu dan juga Mecha Dudu. Okey. So, macam mana nak menang kad-kad ni? Senang saja. Pertama, adik-adik perlu share 5 video di channel YouTube Kamen Slashes. 5 video. Video apa? Tak kisah. Apa-apa sahaja video, share di Facebook dan pastikan di set kepada public ya. Dan jangan lupa letak hashtag Kamen Slashes. Kalau adik-adik tak ada Facebook, adik-adik boleh minta tolong ibu bapa ataupun kakak atau abang untuk share video-video ni ya. Okey. Dan syarat kedua, adik-adik perlu komen di YouTube, saya nak menang kad AR Bobo Boy, kerana tak kisah berapa patah perkataan pun tak apa. Dan juga tak kisah bahasa apa tak apa, bahasa Indonesia pun boleh. Abang terima semua jenis bahasa ya. Bahasa Inggeris boleh, bahasa Melayu boleh, macam-macam bahasa pun boleh. Okey, apa tunggu lagi? Jomlah kita share 5 video ni dan juga komen di komen YouTube. Okey, semoga anda berjaya. Bye bye. Good luck.